Jadi Quran ni satu benda yang paling asas dalam kehidupan. Kalau kita kata makan tu sangat penting, sehingga kita tak pernah tak makan dalam setiap hari. Tak pernah tak makan. Sebab kita difahamkan makan adalah satu keperluan. Kalau tak makan, dia boleh menyebabkan mati. Kan? Tapi dalam bab Quran ni kita tak diberi faham macam makan tu. Kalau kita tak makan, boleh mati fizikal kita. Tapi Quran kalau kita tak baca, kita tak faham, kita tak ikut, boleh mati yang lebih mahal daripada fizikal. Itu boleh mati hati. Dan bila kita mati, bukan badan kita yang sihat. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la yanfa'u, tidak sedikit pun memberi manfaat, malun, harta, apa saja harta, tidak sedikit pun memberi manfaat, wala banun, dan tidak juga anak-anak. Yang kita habiskan masa cari harta, kemudian kita habiskan umur untuk jaga anak, besarkan anak, dua-dua tu tidak memberi manfaat. Bila tu? Bila berlakunya kiamat. Habis apa yang akan memberi manfaat bila kita mati dan kita jumpa Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, bukan fizikal yang sihat, bukan harta yang banyak, tak. Tapi dengan hati yang bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada syirik, bersih daripada kufur kepada Allah, bersih daripada riak, bersih daripada cinta dunia, bersih daripada segala penyakit. Penyakit dengki, penyakit macam-macam lah. Penyakit hati.